Pendengar Ria 897, kisah yang pertama datangnya daripada kiriman pendengar kita bernama Nur Fadila. Nur Fadila berkongsi peristiwa ini. Kak Nur Fadila berkongsi peristiwa ini yang berlaku kepada anaknya. Dikatakan anaknya kehilangan cahaya mata yang baru berusia 3 tahun lebih atas penyakit yang tak dapat diselamatkan sampai membawa maut. Setelah pemergian cahaya mata kepada anak Kak Nur Fadila. Jadi Kak Nur Fadila ada anak gadis. Anak gadis ni dah pun berumah tangga, mempunyai seorang cahaya mata. Cahaya mata yang pertama inilah telah pun meninggal dunia. Jadi sejak cucu saya meninggal dunia, anak kepada anak saya lah. Anak saya yang bernama Nur Ashikin setiap malam akan duduk menangis dalam bilik, meraung menangis tak henti-henti. Suaminya pula bertugas di lautan, jarang ada rumah. Lazimnya kadangkala dia akan belayar, berada di tengah-tengah laut selama mungkin 2 minggu, dan dia akan bercuti lebih kurang 5 hari, dan dia akan keluar berangkat lagi macam itulah. Jadi waktu-waktu dia keseorangan, kesepian itulah, dia akan duduk dalam biliknya menangis. Menangis, dia akan sebut nama anaknya. Katanya Kak Nur Fadila, saya akan masuk ke dalam bilik anak saya, Casey. Saya akan kata padanya, biarlah, sudahlah, dia akan dah meninggal. Allah lebih sayangkan dia, Allah nak selamatkan dia. Dunia ni banyak kejahilan. Jadi rakan pendengar dia akan berhenti menangis. Kemudian dia akan terus menangis lagi. Selepas dia berdiam seorang diri, lazimnya saya akan temankan anak saya. Beberapa kali, kata Kak Nur Fadila, anak saya ni akan diri di tingkap rumah, memandang ke arah luar. Di tingkap itulah dia dan anak suka berdiri, sebab belakang rumah saya merupakan tasik kawasan Bukit Gombak, Kisi. Rumah saya betul-betul memandang ke arah tasik. Cantik pemandangan. Di situlah dia akan berdiri, dukung anaknya, dan mereka berdua akan tengok tasik tu. Pendengar Ria 897, beberapa malam berikutnya, begitulah kelakuan anak perempuan saya. Dia akan berdiri di tingkap yang sama. Kemudian dia akan bercakap, Tengok. Saya keluar, saya nampak, saya marah dia. Syikin, buat apa tu Syikin? Dia pusing. Shh. Syikin, dah masuk dalam. Dah malam ni, tidur. Pergi tidur. Ashraf. Dia akan nangis dan sebut nama cucu Kisi, Ashraf. Rakan mendengar Ria 897, gangguan emosi yang dialami oleh anak Kak Nur Fadila berterusan. Sampailah pada suatu malam, kakak keluar dengan kawan-kawan, balik agak lewat malam, sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Bila masuk dalam rumah, buka pintu, nampak Kisi, anak perempuan kakak berdiri di balkoni seorang diri. Kakak pun jalan dan berdiri agak jauh dari dia di belakangnya. Kakak pun panggil, Syikin, kenapa belum tidur? Pergi masuk tidur Syikin. Kalau Syikin nak makan, Mami ada belikan makan. Nak makan tak? Nanti Mami siapkan atas meja, kita makan Katanya Kak Nur Fadila, Casey, kakak memang nampak anak sedang berdiri dekat tingkap. Kakak masuk dapur, angkatlah barang-barang makanan yang kakak beli tadi tu, letak atas pinggan, letak sudu, garfu, kakak tuang air, letak di meja makan. Kakak tengok anak kakak tidak ada di tingkap. Mana pula budak ni pergi? Masuk dalam bilik, tengah tidur.
Kakak pergi ke arah anak kakak. Shikin terperanjat apabila anak dah nyenyak tidur. Bila dia bangun, "Ya Mami, ada apa Mami?" Shikin tidur? Pukul berapa Shikin tidur? Dia mengatakan sejak awal pukul 10 malam dia dah mula tidur. 12 lebih tengah malam kakak masuk rumah nampak perempuan dekat tingkap Casey. Dipendekkan cerita, kakak dapat bantuan pakar untuk membantu merawat anak yang dalam keadaan masih mengelamun mengingat arwah cucu kakak. Rupa-rupanya anak kakak telah pun diganggu dengan kehadiran sejenis makhluk jin. Kalau dia termenung seorang diri, dia akan menangis mengelamun teringat anak. Dan yang kakak nampak pada malam itu, katanya pakar tersebut, kemungkinan besar ia adalah jin yang menghuni dalam badan anak kakak. Dikatakan pakar, bila seseorang itu tidur, jin tidak boleh berbuat apa-apa, melainkan orang itu celik. Barulah dia boleh mengganggu, seperti menghayalkan, seperti membuat emosinya teruk, menangis, seperti dia rasa risau bimbang. Tapi kalau dia pejam mata dan tidur, senang nak merawat orang yang dalam keadaan tidur. Casey, akhirnya dengan bantuan pakar ini, dapat dihalau jin tersebut. Anak kakak semakin hari semakin boleh dan sekarang dah macam biasa. Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu adalah kisah yang pertama saudara pendengar Ria 897. Baik, di sini ada kiriman SMS yang saya terima. Boleh SMS pada saya dengan kodnya Club KLUB. Dah pun masuk 1 hari bulan Februari 2013. Wah, sekejap masa berlalu dah masuk bulan 2 ni Dan dalam kiriman selanjutnya yang ringkas datangnya daripada Encik Salim berkongsi peristiwa ini. Kata Encik Salim, kisah saya ingin ketengahkan pengalaman yang benar-benar berlaku pada saya. Kisah ini berlaku apabila saya dikendaki untuk ke tanah perkuburan pada waktu malam, iaitu di Pusara Aman, untuk mengambil sesuatu atas sebab-sebab perubatan, katanya Encik Abdul Salim. Jadi beliau memandu seorang diri. Bila diajak ahli keluarga, iaitu 2 orang anak gadis dan isteri, mereka semua takut. Jadi oleh kerana permintaan seseorang untuk saya ke tanah perkuburan untuk ambil sesuatu, mohon maaf, saya tak boleh ceritakan lebih lanjut tentang apa yang saya perlu ambil. Sampai sana Casey memang agak malam, kerana saya dinasihatkan kalau nak mujarab hanya selepas 12 sebelum masuknya waktu azan subuh. Waktu itulah yang sesuai untuk saya ambil barang tersebut. Jadi bila sampai sana pukul 12 tengah malam, saya dah keluar rumah. Saya memandu kereta memasuki tanah perkuburan Pusara Aman. Rakan pendengar Ria, katanya Encik Abdul Salim, memandu perlahan-lahan walaupun takut meremang bulu rumah. Ingatkan nak ajak adik-beradik yang lain, tapi tidak dibenarkan Casey. Sebab ini katanya pakar, saya sebenarnya nak tahu siapa yang telah pun melakukan sesuatu pada ahli keluarga kami. Jadi itu saya tidak dibenarkan untuk membawa sesiapa luar daripada ahli keluarga. Memandangkan ahli keluarga saya semua adalah kaum wanita, termasuk 2 orang anak gadis, mereka semua takut. Saya terpaksa pergi seorang diri. Sampai sana saya memandu dan pusinglah nak cari ini tempat yang suruh dicari oleh pakar tersebut. Saya pandu sampai dekat Simpang 4 T-Junction. Saya berhenti. Saya keluar dari kenderaan dengan membawa lampu sulu. Casey, sunyi, sepi, bunyi cengkerik memang kuat pada malam tersebut. Saya berjalan menuju ke arah kawasan tapak tanah perkuburan. Saya solo mencari kubur yang sesuai, dan akhirnya saya jumpa kubur ini. Rakan pendengar Ria, sekarang ini Encik Abdul Salim berada di tengah-tengah tapak tanah perkuburan Pusara Aman, seorang diri pada 12 tengah malam lebih. Jadi beliau ni sedang ambil sesuatu yang disuruh oleh seorang pakar. Saya menyangkung, ambil masuk dalam plastik beg yang saya bawa bersama. Tiba-tiba saya macam rasa di belakang saya ni seperti ada orang. Dengan segera saya toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya Casey, di belakang saya
terperanjat bila nampak ada orang sedang duduk depan kubur Kisi. Walhal bila saya datang awal tadi, saya tak nampak orang pun di sekitar kawasan yang saya berada. Mula-mula nampak terus meremang bulu rumah. Dengan segera Kisi saya ambil barang yang saya perlukan. Saya ikat, berdiri dan terus berjalan. Selepas saya melepasi wanita yang sedang berada di tanah perkuburan, kata Encik Abdul Salim, saya terus dengar suara tangisan. Pendengar Ria 897, saya terus lari ke kenderaan, memandu keluar. Bayangkan Kisi, saya tidak bohong. Saya jalan ke depan, saya belok kiri, belok kanan, jalan terus. Tiba-tiba saya tahu saya berada di tapak tanah perkuburan Hindu. Ya Allah Kisi, punyalah seram. Saya pandu lagi, pandu depan, belok-belok. Tiba-tiba saya berada betul-betul dekat tepi bahagian belakang Civil Defence Academy. Saya cuba keluar selama 15 minit, saya terperangkap di dalam. Di belakang bangunan Civil Defence Academy, saya nampak budak Civil Defence sedang buat clocking ataupun prowling, kata beliau. Dia seorang diri sedang jalan. Saya dengan segera Kisi turunkan tingkap. Dek. Saya horn dia 2-3 kali, dia tengok saya. Kemudian saya keluar dari kenderaan. Saya tanya, Dik, minta tolong Dik, dekat sini mana jalan keluar Dik Oh, abang jalan terus, abang belok kiri dan jalan terus, nanti boleh keluar. Dari tadi Dik, abang jalan terus, belok kiri keluar, tak boleh keluar Dik, macam mana ni? Tak ada bang, betul bang, jalan terus, abang belok kiri, kemudian jalan terus lagi, nanti sampai main road, Jalan Bahar. Saya kata padanya, saya dah cuba, dah 15 minit saya tak dapat keluar. Saya tak tahulah bang, minta maaf Sedang saya dengan dia berbual, dengar lagi suara tangisan perempuan menangis Kisi, bayangkan. Saya cakap terima kasih pada budak tu, terus lari ke kenderaan saya, dan saya teringat sesuatu yang dipesan. Kalau kita pusing-pusing di tempat yang sama, kita dinasihatkan untuk tanggalkan sepatu sebelah kiri dan tinggalkan tempat itu dan terus mencari jalan keluar. Saya cuba buat. Pada mulanya macam tak berjaya jumpa tempat jalan keluar. Saya terus memandu dan akhirnya saya berada di kawasan luar Pusaraman. Pendengar Ria 897, saya ceritakan gangguan yang saya alami. Dikatakan orang yang telah pun mengenalkan keluarga saya ini mati-matian tidak ingin saya tahu siapa dia. Dan akhirnya saya tahu siapa yang membuat keluarga. Saya lebih berwaspada bila berhubung dengan beliau dan lebih berhati-hati. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Pendengar Ria 897, ini adalah pengalaman dari seorang ejen rumah. Kata beliau, kisah yang beliau alami ini berlaku pada tahun 1996. Waktu itu bertugas sebagai seorang ejen hartanah. Jadi diceritakan oleh Mas Wan, bukan nama sebenar. Ini merupakan nama samaran yang saya gunakan untuk melindungi identiti saya sebagai seorang ejen hartanah. Katanya Mas Wan bukan nama sebenar. Pada tahun 1990-an ini, saya sebenarnya telah pun ditemukan jodoh dengan seorang makcik yang nak jual rumah dia. Saya tak nak sebutkan nama tempat rumahnya, ya, sebab ini mungkin akan menjejas pasaran hartanah dekat kawasan tu. Takut-takut pasal cerita saya, orang semua tak nak beli rumah dekat sana. Jadi kisahnya begini. Makcik ni mendapat nombor saya daripada seorang kenalan yang telah pun rekomendasikanlah khidmat saya kepada beliau. Waktu itu saya memang baru bertapak
baru bertapak dan baru berjinak dalam hal jual beli rumah ini. Jadi katanya Mas Wan, bila jumpa dengan makcik ni, saya sedaya upaya nak tolong dan membantu makcik jual rumah dia. Yang menghairankan saya, setiap kali saya datang rumah dia, saya bawa pelanggan. Mula-mula bila tengok gambar, ada beberapa gambar saya tunjukkan pada pelanggan-pelanggan ni, mereka setuju, suka. Bila datang dalam rumah, masuk dalam, dia tengok kiri kanan, masuk bilik, tengok dapur, keluar. Nanti 2 hari kemudian mereka akan telefon saya, "Bang, kami tak jadilah bang." Hairan, setiap kali datang mesti tak jadi. Dan dah banyak sebenarnya yang datang. Saya rasa kalau tak silap dalam 7-8 ya bakal pelanggan yang nak beli rumah makcik ni. Kemudian makcik tanya, "Nak, macam mana boleh tak jual rumah makcik ni?" "Taklah makcik, saya dah tak tahulah. Macam-macam cara ni." Datang mula-mula okey, bila tengok 2 hari 3 hari mesti telefon tak nak. Susahlah macam ni. Pendengar Ria 897, 2 minggu kemudian saya dapat panggilan daripada makcik yang nak jual rumah ni. "Mas Wan, boleh tak makcik jumpa Mas Wan sekejap?" Bila cik? Besok ke lusa ke, boleh tak? Ini pasal rumah lah Mas Wan." "InsyaAllah boleh lah. Jumpa kat mana?" Dia pun beritahu jumpa di kawasan West Coast. Saya pun pergi ke sana, berjumpa dengan makcik tersebut. Makcik ni tanya, "Mas Wan, makcik ada sesuatu nak beritahu dan nak bilang pada Mas Wan. Mas Wan ada kenal tak orang sewa rumah ke? Ada kenal tak tok bomo mana-mana, dukun ke?" Saya terkejut. Makcik ni kenapa pula ni? "Kenapa makcik tanya dukun? Saya tak kenal." "Tak ada Mas Wan, sebenarnya ini untuk membantu melariskan rumah tersebut. Sebab dah banyak orang datang, semua tak nak. Makcik tahu kenapa sebabnya." "Kenapa cik?" "Rumah tu panas." Jadi saya tanya, apa yang makcik maksudkan rumah tu panas? Macam inilah Mas Wan. Anak makcik gantung diri dalam bilik tidurnya. Apa makcik? Anak makcik gantung diri dalam bilik tidurnya. Astaghfirullahalazim. Jadi makcik rasa itulah sebabnya ramai datang dan tak jadi beli. Mungkin kerana mereka dapat rasakan sesuatu yang tak baik. Makcik pun memang nak jual rumah ni. Dan macam-macam orang makcik datang suruh sewa rumah, tapi tak boleh. Malam-malam kalau makcik tidur, nanti makcik akan dengar. Makcik akan dengar suara anak dalam bilik sebelah menangis. "Boleh tak Mas Wan tolong makcik carikan pakar sewa rumah ni? InsyaAllah kalau pakar dapat sewa, mesti boleh jual. Makcik kasih komisen double. Boleh tak tolonglah Mas Wan, tolonglah. Makcik dah tak sanggup duduk dalam rumah ni. Bukan pasal makcik takut, pasal makcik tak nak kenang lagi arwah anak yang dah meninggal dunia Mas Wan." Rakan pendengar Ria, saya cuba berkali-kali tapi tetap tidak berjaya menjual rumah tersebut. Sampaikan saya serahkan rumah itu kepada ejen hartanah yang lain. Saya jumpa makcik itu, saya kata, "Makcik, saya mohon maaf. Dah 6 bulan saya cuba jual rumah makcik. Tidak berjaya makcik. Malah ada juga beberapa orang yang datang tengok, tapi semua akhirnya tidak berjaya nak beli rumah makcik. Saya kenalkan makcik dengan seorang lagi rakan. InsyaAllah mungkin dia boleh membantu." Selepas kejadian itu, saya tak ambil kira tentang rumah tersebut. Tak ambil tahu pun. Tapi tak tahulah, adakah makcik yang sama masih tinggal rumah tu, ataupun rumah tu dah dijual dan dah disewa? Saya tidak pasti. Itu sahaja kisi. Tolong rahsiakan alamat email seperti tertera di kiriman email ini, sebab saya tak nak tahu, tak nak orang tahu siapakah saya. Terima kasih dari Mas Wan, bukan nama sebenar. Okey pendengar Ria 897, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan kami. Dan yang ini katanya daripada seorang rakan sebelum saya jawab panggilan anda di 66911897. Daripada siapa ni? Elina berkongsi peristiwa yang menyeramkan. Katanya, "Casey, saya pernah memandu di kawasan Upper Thompson Road, dan waktu itu baru balik makan
makan prata dengan kawan-kawan. Jadi kawan saya tinggal kat kawasan lain, saya terpaksa memandu seorang balik ke rumah. Jadi bila berada dekat simpang traffic light dekat Upper Thomson Road ni, tempat tu sunyi kisi dan seram. Biasalah lampu merah kita berhenti. Sedang saya tunggu giliran saya untuk bergerak, menunggu lampu tu bertukar menjadi hijau, tiba-tiba atas bumbung kereta saya dengar bunyi boom, kuat, seperti ada benda jatuh. Saya pun terkejut. Saya tekan hazard light, saya buka seat belt saya, keluar dari kenderaan, saya tengok atas. Bila tengok atas tak nampak apa-apa. Tengok bawah, tengok tepi. Apa benda yang hentakkan yang kuat tadi? Saya tengok lagi, tengok kiri kanan, tengok bawah. Kemudian baru nak masuk dalam kenderaan saya, dah tutup pintu ni Casey, ada taksi lalu tepi saya. Taksi ni berhenti, kemudian dia terus laju sebab lampu dah bertukar menjadi hijau. Saya pun tekan balik hazard light tu dan terus memandu. Jadi di hadapan saya merupakan taksi. Taksi itu di hadapan saya, di belakang taksi tersebut. Oleh kerana taksi itu entah kenapa dia pandu pelan sangat, saya pun overtake. Dan sekarang ini saya berada di hadapan, taksi ini berada di belakang saya. Yang saya hairan, sedang saya memandu Casey, katanya rakan kita ni, bayangkan, beliau kata sedang beliau memandu ni di Upper Thomson Road, taksi yang tadi di depan sekarang di belakang ni high beam saya beberapa kali. Dia high beam dan saya pun rasa hairan, pelik sangat, kenapa ni taksi ni high beam? Adakah benda yang terbuka ke, yang terlupa nak pasang ke? Saya pun berhentikan kenderaan dekat tepi jalan. Kemudian taksi ni pun ikut berhenti dekat tepi jalan. Pakcik keluar, pakcik Melayu. Dia pergi ke arah saya. Saya tanya, pakcik kenapa? Engkau nak pergi mana? Katanya, saya kata saya nak balik. Kenapa pakcik? Tak ada apa-apa, nak balik baik-baik. Kalau pakcik ikut jangan marah. Bukan pakcik nak ikut kau balik, tapi nantilah, sebabnya susah sikit pasti nak ceritakan. Kau jalan saja, pakcik ikut dari belakang. Saya rasa takut. Pakcik kenapa pakcik? Tak ada apa-apa. Dia masuk dalam taksinya balik, saya pandu. Memang Casey, sepanjang jalan saya pulang ke rumah di Yishun tu, dia ikut dari belakang sampaikan saya masuk kawasan rumah saya dan masuk kapak, barulah saya tengok dia jalan dan terus tinggalkan saya. Sampai sekarang saya tak tahu kenapa dia ikut saya dan apakah sebabnya. Itulah kisah misteri saya. Mohon maaf kalau tak berapa seram, Casey. Kita teruskan dengan seorang rakan kita yang suka memancing ni. Siapa bercakap ni? Nama saya SK Gembel. Saya tinggal di Kak Masling sini. Dan kisah anda tentang memancing Mancing saya. Silakan. Jadi saya main jadual mancing tak menentu tuan, tak buta punya tau. Kena saya 10, 1, 2 saya nak pergi seorang pun saya jadi. Jadi anda pergi seorang-seorang pun tak kisahlah? Tak kisahlah. Bila rasa macam tangan gatal nak pegang joran tu keluar? Gatal lah kan. Tangan gatal, nampak pancing zoom jalan angkat dia, tak ada tunggu sampai orang rumah cakap, ya Allah sembarang ni tak buta. Saya main kuih lah. Bukan air sebab ada umpan ribu. Ada kelas saya rasa malam Jumaat lah. Jadi dalam pukul sekitar 12 gitu, saya tanya saya macam nak pergi mancing, boleh lah sekejap 1-2 jam pun jadi kan. Dia cakap okey boleh sekejap tunggu dia siap. Saya pun prepare. Okey kita go. Jadi dari dekat blok saya nak sampai dekat waterfront tu, Woodland Waterfront yang baru bikin kan, dalam sekitar 15-20 minit lah kita jalan lah. Jadi waktu kita tengah jalan tu, cuaca pun lain macam tu, macam hujan rengai-rengai tu. Jadi saya ikut jalan daerah custom kan, daripada blok 30 lebih 200 lebih saya turun jalan pelan-pelan lah. Sunyi hari itulah, tak tahu macam tak nampak orang pancing pun lah, dengan lampunya yang malam gitu kan. Jalan pelan-pelan, hujan pun start rengai-rengai. Jadi ada sampai satu kawasan tu betul-betul dekat pipeline Shell tu, sana ada satu longkang Pakisi. Jadi longkang tu sebelah kanan ada tempat monyet-monyet mainan selalu petang. Jadi saya cakap kita tak payah pergi jauh-jauh lah dekat longkang ni, pasal sana dekat kira macam air keluar masuk kan. Jadi saya pun pasang macam tent ringan-ringan punya. Dia pun orang rumah saya pun duduk lah kat situ. Dia dengar video ke apa, saya pun campak joran lah, campak satu kiri kanan. Okey saya relax, tengok tak ada apa-apa. Sunyi hari tu macam kenderaan lalu pun dalam satu jam pun tak sampai pun, nak satu kereta pun susah.
Tak pernah macam selalu tau. Jadi malam tu kira sunyinya lain macam lah Lain macam macam dia tak kena lah. Jadi sekitar ikan pun tak ada gigit langsung. Kata orang, kita orang kaki pancing ni tak dapat pergi janji nampak dia gigit pun jadilah kata orang kan. Habis lepas tu waktu dalam sekitar satu rasa dan satu suku 1.5 gitu. Jadi orang saya dia mendengar itu dah lah. Jadi saya macam ada terperasan benda macam dia tak kena KC. Jadi dekat, tapi tu pokok dah tak ada, dia macam pokok beringin tau. Pokok besar. Jadi pokok dia macam dahan-dahan dia renang boleh apa-apa boleh nampak lah. Jadi waktu saya tengah nak tarik, saya main joran tu, saya macam terpandang ada benda bergerak lah dekat sebelah kanan atas dekat pokok beringin tu tau. Saya tak pakai tip kan, saya tak nak nampakkan sangat lah, tapi mata saya bergerak lah sebelah kanan. Ya Allah Casey, dia dekat pokok besar tu belakang ada kain putih lah Casey. Dia macam main sembunyi tau. Saya cakap tu belum rumah saya, alamak, meremang saya pun tak fikir apa-apa Casey. Alamak, susah nak cakap apa kan. Saya cakap ini tak boleh jadi ni kan, macam nak kena Saya terlalu apa lagi kan, tarik. Orang masih tengok, bang, apa saya bang? Macam saya kasih excuse lah. Dia tak tahu apa-apa. Tarik saya takutkan dia kan. Saya cakap makan pakai. Dia cakap awal lah, selalu tak gini, tak ada apa-apa cepatnya. Dah cukup lah, tak ada apa-apa. Tarik. Saya pun apa lagi, pakai tu tak ada cakap banyak tu. Tak ada nak jalan mau pokok tu, patah balik sini, jalan jauh balik pun tak apa lah. Cepat-cepat jalan. Dia tengok kan saya tarik tangan dia dah laju tu kan. Bang, masa bang dia dah macam rasa tak kena. Betul-betul sampai bawah blok baru saya cerita dekat atas tadi kan. Ada kain putih lah. Dia 2 kali tau. Dia sembunyi. Dia keluar, dia sembunyi. Dia macam asyik sembunyi tau. Alamak, saya tengok. Tapi sekarang pokok tu dah tak ada lagi. Ada potong dah terbang. Alamak tu pengalaman saya. Jadi ni berlaku dekat Marsiling lah. Marsiling dekat waterfront yang tu lah. Tapi pokok dia tak ada. Tapi ini waterfront lama ke waterfront baru? Waterfront lama. Waktu sekitar belum dibuka officially lah. Ini zaman dulu lah Sekarang ni dah cantik sikit, handsome sikit lah. Sikit tak ada banyak. Sebanyak. Terima kasih Okey, sihat. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia rakan kita Saya suka suaranya lantang, kuat jelas cerita yang disampaikan. Baik, cakap tentang waterfront, Woodlands Waterfront. Ini ada satu kisah ni, rakan kita berkongsi pengalaman. Katanya, Abang Yusof, Casey, saya pernah memancing dekat Woodlands Waterfront. Kalau Casey pernah pergi sana tu ada jeti. Jetinya panjang, kemudian lurus dan dia berbelok sebelah kanan. Dan saya suka pancing betul-betul dekat penghabisan jeti tersebut lah, di mana situ memang tak ramai sangat orang sebab jauh sangat nak masuk dalam. Jadi waktu itu saya pergi itu adalah beberapa pengguna jeti tersebut. Ada yang sedang duduk bersantai, ada yang juga sedang memancing. Tapi tempat yang saya pergi ni paling ujung ni memang tak ada orang Casey. Saya rasakan saya seorang saja di sana. Entah macam mana bila saya pun dah mula memancing, tiba-tiba saya dengar bunyi air berkocak tau. Saya dengan segera bangun dari tempat duduk saya dan terus lari ke joran saya dan memandang ke arah air. Oleh kerana gelap tak nampak, saya pun ambil lampu suluh dan menyuluh dalam air tersebut. Alangkah terperanjatnya apabila saya nampak seperti rambut manusia warna hitam tiba-tiba terapung di atas air, membuat saya rasa terperanjat. Dengan segera saya ambil lampu suluh, saya suluh di tempat yang sama tu, saya tengok betul-betul, kemudian dia tenggelam balik dan hilang sekelip mata. Saya tidak pasti yang saya nampak tu adalah momok ataupun hantu ataupun memang ada kematian di sana. Saya tidak teruskan memancing di tempat yang sama, malah saya bergerak sedikit dan memancing di lebih hadapan dekat kawasan jeti di Woodlands Waterfront. Itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Kisah berikut ini saya akan bacakan sebentar, nanti kita akan berehat seketika. Dan ini entah benar atau tidak,
juga ini kisah dari seberang yang pertama untuk malam ini, kisah daripada Malaysia. Saya terima kiriman berikut ini, dan ini diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Ida, berkenaan dengan ibunya. Apabila beliau dapat tahu ibunya adalah saya nak cakap ibunya ada memelihara hantu penanggal. Jadi apakah tujuan ibu memelihara hantu penanggal? Akan saya beritahu anda sebenarnya kisah yang dikatakan ini kisah nyata, Kisi. Tidak sama sekali saya ingin menipu ataupun membuat-buat cerita, tapi kisah ini memang berlaku kepada keluarga saya, tentang ibu saya yang ada memelihara makhluk penanggal. Informasi lebih lanjut tentang hantu penanggal ini akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami Ria 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, ini musik gamelan, dan musik ini di Singapura khususnya seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang mistik. Begitu juga dengan kiriman yang ingin saya bacakan pada malam ini. Dikatakan oleh seorang pendengar yang bernama Ayu. Bukan tentang musik gamelan, tetapi tentang alat gamelan yang dibelinya beberapa tahun yang lalu. Kisah ini berlaku dalam rumah beliau. Waktu malam, pada mulanya anak yang menegur. Malam-malam hari kedengaran seperti orang bermain gamelan dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan. Rakan pendengar Ria 897, katanya Ayu, bila anak memberitahu ibunya, saya tidak percaya sebenarnya. Jadi sampailah saya terkena sendiri tentang gangguan yang disebutkan oleh anak saya itu. Rakan mendengar Ria 897, malam dengar orang tung 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 bermain gamelan dalam rumah kami, Casey. Saya bila terdengar gangguan tersebut, saya keluar dari bilik, tapi tak nampak apa-apa. Sebenarnya gamelan itu telah pun dijadikan perhiasan di dalam rumah kami. Malam berikutnya dengar lagi yang sama, gangguan bunyi gamelan dalam rumah, seperti ada orang bermain gamelan tersebut. Sampaikan pada suatu malam, apabila gangguan itu berterusan, saya terus mengambil alat gamelan tersebut dan buang. Saya turun bawah ke tempat bahagian pembuangan sampah di belakang rumah saya. Mengangkat gamelan tersebut, masukkan dalam kotak, tolak dengan troli saya dan pergi tempat pembuangan sampah. Setelah malam yang saya buang tu, dah tak ada lagi bunyi gamelan gangguan dalam rumah saya, katanya Ayu. Anak saya pun dah tak komplain, saya pun dah tak kena gangguan. Itu dia kisah tentang bunyi gamelan yang diceritakan oleh Ayu. Bagaimana saudara? Baik, kita terus jawab panggilan anda. Boleh hubungi saya 669-11897. Baik saudara pendengar Ria, sementara saya nantikan panggilan anda, saya terus akan bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita yang berkongsi. Dan ini adalah seorang pendengar. Ya, ini email yang pertama dari seberang. Malam ini tak banyak kisah sebenarnya dari seberang tambak, dan ini yang pertama. Kiriman dari Ida tentang beliau dapat tahu ibunya ada memelihara makhluk penanggal. Dan apakah sebabnya ibu memelihara makhluk penanggal ini yang diceritakan dalam ini? Katanya ibu saya mempunyai sebuah kebun. Kebun ibu saya ni sentiasa dicerobohi, dan ada kalanya tanaman-tanaman hancur musnah, Kisi. Ada juga yang membawa lari, mencuri, mengambil tanpa izin, dan membuat ibu saya begitu marah. Lama-kelamaan benda ini ataupun gangguan yang menceroboh ini tidak dapat dikawal.
Biasalah kisi anasir-anasir yang ingin mengambil hak orang, penat-penat orang bercocok tanam untuk menyara hidup seharian, dengan mudah mereka ambil satu hal, kemudian mereka menjahanamkan tanaman-tanaman yang lain. Itulah yang membuat ibu saya rasa sedih bercampur dengan marah. Tapi perkara ini yang saya ceritakan dah memang lama berlaku. Waktu itu saya ingat lagi, saya masih sekolah rendah. Sekarang ini saya dah bekerja, dan baru sekarang inilah saya dapat tahu yang ibu saya ada menggunakan makhluk penanggal. Kenapa agaknya? Waktu saya muda, semasa sekolah rendah, itulah yang dihadapi oleh ibu saya. Memang sedih kelihatan ibu yang penat, sangat-sangat bercucuk tanam, dengan mudah orang membinasakan segala apa yang dia buat. Rakan pendengar Ria, saya baru dapat tahu, selepas ibu memasang makhluk penanggal untuk mengawasi kebun miliki ibu saya, dah tak ada lagi gangguan. Kisi, malah selepas itu, sampailah saya dah dewasa, dah bertugas ini, sampailah sekarang Kisi, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, dah tak ada lagi orang yang menceroboh masuk kawasan kebun ibu saya. Memang mungkin, yalah, dah tak ada lagi, ataupun ibu telah pun memasang sesuatu. Dan ibu saya sebenarnya menggunakan hikmat penanggal, yang dari mana dia dapat saya tidak pasti. Sebab tempoh hari saya terperanjat apabila saya kata pada ibu yang saya tidak akan balik pada minggu ini. Saya bertugas di kawasan bandar dan jarang sekarang ini balik ke kampung. Jadi mendengar Ria 897, dalam bilik ibu saya balik pada minggu itu, di mana saya beritahu ibu saya tidak balik. Sampai dalam rumah, saya tengok rumah, dalam keadaan rumah tu seperti lain dari yang lain. Saya beri salam. Saya panggil ibu saya beberapa kali, tapi tidak menyaut. Alangkah terperanjatnya apabila saya masuk ke dalam bilik ibu, tolak saja pintu, kelihatan seperti ada dua cahaya warna putih terbang keluar dari tingkap. Saya tak nampak sebenarnya apa yang terbang keluar. Yang memeranjatkan saya, dalam bilik ibu saya, Kisi, ada dua mangkuk yang mengandungi darah. Darah itu milik siapa saya tidak tahu. Sejak dari itu, saya cuba menyelidik dan dapat tahu ibu saya menggunakan hikmat penanggal untuk mengawasi kebunnya. Mungkin sebab itulah tidak ada siapa yang berani masuk ke dalam. Kalau tidak, mereka akan diganggu oleh makhluk penanggal. Saya sendiri, kata Ida, pernah beberapa kali nak duduk berunding dan bertanya pada ibu. Tapi takut, Kisi, benda ini sensitif sangat. Takut ibu naik marah ataupun ibu terus merajuk. Jadi sampai sekarang hanya menjadi tanda tanya. Adakah benar-benar ibu memelihara makhluk penanggal? Hanya ini dapat saya andaikan saja. Terima kasih. Selamat tengah malam. Saya pasti anda telah pun melihat, menonton video yang saya katakan tarian gamelan Bali, di mana penari tersebut betul-betul menjiwai watak yang dipegang tu, dengan matanya bergerak kiri kanan seperti, ya, bila tengok tu memang seram. Bersama dengan saya seorang rakan daripada Kepulauan Riau, ya. Hello. Ya, saya. Ya, siapa bercakap ni? Saya dengan Zambi dari Pulau Riau, Batam. Ni orang Pulau Riau. Ni anda kata ada masalah yang anda ingin kongsi sama, tentang apa ini? Ini tentang masalah nelayan, Kisi. Saya ni orang nelayan, Kisi. Silakan. Jadi begini, Kisi. Waktu malam Rabu, Kisi, saya ini pergilah, Kisi, di kelautan. Jadi begini, Kisi. Saya kerja nelayan, saya menjaring, Kisi. Jadi pas satu malam, Kisi, saya pergilah menjaring dengan paman saya, Kisi. Jadi, Kisi, jaring saya itu panjang, Kisi, sekitar 300 meter lah, Kisi. Wah, panjang tu, Panjang, Kisi. Jadi pas air pasang dalam ni, Kisi, air rentang dengan paman saya itu jaring. Air rentang dari ujung pulau hampir setengah pulau lah, Kisi. Jadi begini, Kisi. Sesudah jaring itu saya rentang, Kisi, di paman saya ini saya tidurlah dulu. Tapi engkau tidur dulu.
biar paman tidur dulu, kau jaga, nanti pas air turun kita ambil ikan. Jadi saya suruh lah, ayolah paman tidur lah. Jadi saya jaga Siti. Begitu air sudah surut Siti, bayangkan Siti, saya ternampak satu api Siti dari bakau Siti. Api itu semakin kecil. Jadi saya bangunkan paman saya, paman, saya nampak api. Api apa? Tak ada lah, kau ni mengarut aja dia bilang kan. Jadi dia tidur lagi. Jadi saya pun macam tak sedap hati lah. Saya macam rasa takut lah kan. Jadi saya diam aja kan, sampai saya tunggu sampai air kering gitu. Lepas air kering, saya bangun lagi paman saya, paman, air sudah kering tu, pasanglah api tu, kata dia. Jadi kita pasang api kan. Paman saya bilang, engkau buang ikan sebelah sana, biar paman buang ikan sebelah sini. Jalan kan panjang Siti kan. Jadi begitu saya ambil satu ekor ikan Siti, ikan itu tak ada kepala Siti. Semua tak ada kepala ikan. Jadi saya tengok ikan 9 tak ada kepala. Saya bilang, jadi sepertilah paman saya, paman, kenapa ikan ni tak ada kepala? Mana pula ikan ni kepala dia? Paman saya bilang macam itu kan. Tapi ikan tu sudah matilah. Ikan sudah mati. Sudah mati ikan. Tapi kepalanya hilang, anda rasa muskil. Satu atau banyak? Semua ikan kepalanya hilang. Oh, okey. Jadi Siti, saya kasih tahu paman saya pun macam tak sedap hati juga kan. Kenapa pula malam ini jadi macam gini? Biasa dia ikan sini tak macam gini kan. Jadi Siti, paman saya suruh diam-diam saja. Kau jangan cabut, ini urusan orang. Bukan gitu kan. Yalah Siti, yalah paman, saya bilang kan. Jadi Siti, dari api tadi, anda tengoklah dengan paman kan, api itu semakin besar Siti, yang dari bakau tadi Siti. Jadi paman saya bilang, kau sini. Apa paman? Cuba kau tengok. Itu api yang kau nampak tadi kan? Paman, bayangkan Siti, api itu semakin mendekat kami Siti. Semakin mendekat, semakin merah, semakin besar Siti. Jadi Siti, paman dengan saya duduk di sebalik batu. Minta lagi Siti, kami tengok apa kerja api itu di tepi-tepi jaring kami tadi Siti. Siti, kami tengok api itu rupanya rambut seorang perempuan Siti. Ini Siti, betul, ini saya tak cakap main Siti. Rambutnya merah Siti, merah. Rupanya dia itulah yang memakan ikan-ikan kami tadi Siti. Tadi saya heran pelik, kenapa dia tak makan badan, dia makan kepala je. Jadi kami tengok pelan-pelan, kami panggil, oh yang pekerja awak, kami bilang kan. Dia menoleh Siti. Dia menoleh tapi dia tak percaya. Semua mata dia Siti, barat kata orang Melayu bilang, macam talam besar. Jadi kami pun terpelangak lah. Kami pun sampai paman saya pun, saya tak anggap paman saya pun mungkin penakut juga lah. Saya fikir saya ni yang penakut. Sampai paman saya pun sampai terjatuh pengambil suluh kan. Mama dia bilang besar betul. Jadi Siti, begitu dia makan ikan itu, rupanya paman saya teringat. Tapi kau diam aja, biarkan aja dia habiskan makan, biarkan aja dia makan ikan itu. Rupanya itu orang kami bilang, Siti, itu hantu jerambang Siti. Hantu yang bermain di laut dan memakan ikan-ikan penghasilan kita. Jadi Siti, kami biarkan aja dia makan. Jadi kehadiran hantu jerambang ni memang diketahui lah, memang wujud lah. Memang wujud Siti, memang itu saya pun tak menyangka. Jadi kan? Setiap orang yang tangkap ikan, kadang-kadang bila dia datang, dia akan makan hasil tangkapan ikan tu. Betul gitu. Setelah dia makan, dia tinggal, hanya yang tinggalkan dia ikan dan lendir-lendir badan dia. Tak tahulah macam mana, mungkin badan dia mungkin sangat busuk, dia lendir atau apa pun, kami pun tak tahu.
Tapi semua berlendir giti. Jaring-jaring berlendir semua giti. Kami biarlah dia makan giti kan. Biarlah dia makan. Jadi sampai air pasang dia pun naik lagi ke darat giti. Dia naik ke darat. Makin lalu makin kecil api dia. Jadi begitu dia balik ke darat giti, kami dengan mama cepat-cepatlah bongkar jaring. Cepat bongkar jaring. Pulang kita. Mama saya bawa pulang. Pergilah kami pulang semua kan. Jadi begitu sampai ke rumah, ceritalah kami sama bapaknya paman saya, iaitu atuk saya juga sini. Jadi atuk saya bilang, apa kau bang ni? Muka macam tak sedap, macam pucat je muka awak-awak ni. Bukan tu, saya bilang. Tadi kami ternampak macam orang rambut merah. Alamak anak, tu saya pun bilang. Kenapa tu? Untung aja kau orang tak apa-apa. Itu adalah jerambang hantu laut, orang kami bilang. Apa lagi Kiki, begitu tu saya cerita, saya macam nak, ibarat kata orang tu macam nak kencing 3 kali Kiki. Dah mengetau-tau untuk saya. Paman pun saya juga, paman saya pun tak minum air kopi sampai tertumpah. Jadi itulah Kiki yang dapat saya ceritakan dulu Kiki. Jadi ini adakah ini berlaku selalu ataupun sekali, mungkin jarang berlaku lah? Baru sekali sebenarnya saya Kiki. Terkena kita juga. Cuma atuk saya saja yang pernah mengalami dia. Gangguan hantu jerambang inilah. Jerambang. Terima kasih ya. Okeylah Kiki. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kisah pengalaman daripada rakan mendengar kita. Yang ini daripada Said, kata kisah berkhabar, saya seorang pemandu taksi, saya ingin berkongsi pengalaman yang menyeramkan. Saya pernah nampak seorang makcik menaiki, saya pernah menumpangkan seorang makcik apabila saya nampak dia sedang berjalan dalam hujan. Hujan selebat-lebatnya. Menjadi tanda tanya ni sekarang, bila nampak makcik ni berdiri di tepi jalan, hujan sedang lebat, saya tengok memang kesian. Makcik ni sedang saya rasa menggendong seorang bayi. Tapi cara dia menggendong ni, dia menggunakan kain batik yang dililit dekat badan. Jadi bayi tu seolah-olah rapat dengan badan dia. Hujan lebat ni, saya pun berhenti, saya turunkan tingkap sedikit. Saya kata, makcik nak ke mana? Naik teksi saya. Dia pun masuk dalam teksi, dia tutup pintu. Kemudian saya tanya nak ke mana. Dia pun tunjuk dan beritahu saya lah, suruh jalan ke depan sedikit, nak pergi rumah anaknya. Saya pun pandu, saya berbual dengan dia, dia layan saya. Dan kemudian bila sampai, saya pun kata, tak apa makcik. Dia kata, minta maaf nak, makcik tak ada duit nak bayar. Tak apa, makcik turun saja. Dah sampai dekat sheltered walkway. Saya ingat lagi tempatnya, di Chua Chu Kang, dekat dengan longkang besar Kisi. Jadi saya dah turunkan dia. Dia pun dah keluar dari teksi, dia tutup pintu. Saya pandu keluar daripada kawasan itu. Bila berada dekat traffic light Kisi, katanya Said, dia adalah seorang pemandu taksi. Saya pun tariklah beberapa keping tisu di hadapan, nak pusing belakang, nak lap tempat duduk. Terperanjat saya, makcik tu berdiri dekat hujan yang sedang lebat. Saya panggil naik teksi saya, dia naik, dia duduk berbual dengan saya. Saya tengok tempat duduk belakang langsung tak basah. Itulah pengalaman misteri saya Kisi. Betul Kisi, memang tempat duduk belakang tu patutnya basah, tapi langsung tidak basah. Di lantai teksi, tempat duduk, tempat sandar, tidak ada pun setitis air hujan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Bagi saudara, terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria. Dan sebelum saya terus bercerita, saya nak cakap tentang penari tarian Bali, The Warrior Balinese Dance. Saya memang kagum lah dengan penari ni. Cara dia gerak tari tu mengikut rentak, menghayati. Jarang saya nampak penari yang membuat saya terpegun lah. Lazimnya kalau saya nampak penari di majlis-majlis ni, mereka macam ada pun yang tak ikut step, tak hafal Tapi yang ini betul-betul
betul-betul menghayati segala rentak tari, sampaikan mainan mata tu memukau bila anda melihat, betul-betul merenung matanya. Dan sini ada kiriman daripada Ober yang sedang memantau siaran Ria 897. Katanya, Casey, tadi Casey ada putarkan bunyi gamelan. Berhati-hati Casey, hari Khamis malam Jumaat. Bukan saya nak cakap apa, inilah hari yang selalunya orang kata hari ini memang baik, tetapi ada juga yang mengambil kesempatan hari ini, ini dia, mengasah ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Dan dengan bunyi muzik gamelan ini, memang Casey katanya tak kira apapun muzik, asalkan muzik itu menghayalkan, ia adalah permainan syaitan, katanya Ober Mardi. Sebab itulah, kalau nasyid-nasyid ini hanya Casey mendengar bunyi gendang-gendang saja. Abah yang dengar bunyi loceng khususnya. Loceng itulah adalah permainan kesukaan jin. Sebab dikatakan di sini, kita tidak digalakkan memakaikan anak-anak kita loceng, gelang kaki yang mempunyai loceng. Cuba Casey bayangkan, kalau mengikut beberapa kepercayaan, mereka menggunakan loceng di depan rumah mereka. Setiap kali, katanya Ober, setelah membakar mungkin kemenyan dan sebagainya, mereka akan bunyikan loceng. Loceng itu adalah untuk memanggil apa sahaja yang ada di luar yang kita tak boleh nampak. Saya nak cakap berterus terang sebab ini isu yang sensitif, takut nanti ada yang tersinggung. Terpaksa saya beralas dan mungkin ada yang tidak faham dengan penjelasan saya. Muzik Bali memanglah bukan memanggil hantu, tetapi alat muzik itu sendiri sudah cukup untuk memanggil jin dan mendatangi para penari yang menari. Ada juga tarian-tarian yang memerlukan seseorang penari itu diasap dengan kemenyan sebelum dia mula menari. Kemudian dia akan memakai baju turun-temurun yang telah pun diwarisi sejak beberapa tahun lamanya. Dari situlah bila badan dari rasuk, tarian akan menjadi. Terima kasih dari Ober. Dan katanya Ober, saya sudah pun buka kuncinya. Jadi saya mohon maaf pada pendengar-pendengar yang tidak suka, sebab ada juga yang kira tak apalah Ober, itu tak perlulah. Baik, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo Casey, apa khabar? Ya, apa khabar Pak Radin? Dah lama tak telefon Pak Radin, cakap semua bermadi. I love you darling. Kita sama-sama saudara ya. Ya, silakan Pak Radin. Ada Ober Madi bergurau. Ya, silakan. Pak Radin nak cerita satu boleh Casey? Boleh, silakan. Ini Pak Radin nak cerita satu kes kronik tentang pasangan suami isteri. Maaf, 1000 kali maaf ya saudara-saudara yang kami cintai. Pak Radin kadang-kadang alam gaib ni yang Pak Radin dapat settle kes semua, selalu kadang-kadang melibatkan tentang dunia cinta kasih sayang orang yang jalan halal, Casey. Kadang-kadang ada misteri, banyak misteri. Kadang-kadang ada juga misteri yang alam gaib ni diorang ditakdirkan untuk apa tak Casey? Mengganggu rumah tangga sebab mereka tak suka pada tengok pasangan halal. Kalau buat maksiat, Casey tengok kenapa orang kalau buat maksiat dekat kubur-kubur, dekat gua-gua atau dekat mana-mana, mereka berani dan mereka tak tersampuk. Sebab apa Casey? Nafsu syahwat dicampurkan dengan ikutan syaitan tidak akan tersampuk Casey sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila kekasih yang tersampuk tu tahu Casey kenapa? Ini Pak Din cerita, selalu pasangan yang selalu tersampuk Casey, kalau diorang tu dah nawai tu, diorang tu nak apa tahu, diorang dah niat nak nikah. Contoh yang selalu banyak tersampuk kes kronik Pak Din, orang yang dah steady girlfriend, they are going to be married tau. Diorang dah nak register, tapi diorang go outing, diorang keluar. Jadi setan iblis ni pun diorang apa, ada .com .scanning juga, diorang tahu yang orang ni dah pergi mahkamah syariah ke dan nak register. Jadi benda yang halal, pasangan yang halal dalam keluar walaupun belum nikah, mereka akan kacau Casey. Ini yang terjadi. Pak Din cakap ikhlas tentang pasangan siapa tak Casey,
kekasih yang tak nak berumah tangga dalam 2 minggu. Apa terjadi Casey? Tahulah, kadang-kadang orang berumah tangga ni mereka rindu sama-sama lain. Jadi untuk doa penutup ni Casey, mereka berjumpa untuk sebelum mereka berumah tangga. They don't go anywhere. Cuma mereka pergi mana tak Casey? An outing, just a joyride. Seperti apa tahu kekasih, sebab lagi 2 minggu mereka akan disandingkan kini, tapi tanpa disedari Casey, ada sesuatu yang telah terjadi. Casey tahu apa tak? Sebenarnya Pak Aden cakap, dan tadi kan Pak Aden kasih tahu, apabila kita nak menempah jalan halal dalam pernikahan, dalam alam berumah tangga Casey, benda-benda halus ni akan try to setback. Jadi setback ni apa tak Casey? Dia cuba telah masukkan satu alam histeria waktu mereka berdoa. Apa terjadi? Mereka tidak membuat perkara-perkara yang tak baik, tapi cuma satu Casey, mereka berdoa di satu tempat tepi pergunungan di Singapura yang dipanggil apa Casey? Kita cakap jujur Mount Faber. Mount Faber ni Casey, satu the highest mountain, consider highest hill in Singapore, yang kita boleh nampak panorama yang begitu indah, boleh nampak kepulauan Batam atau Indonesia. Dan dari situ mereka pergi dekat mana? Daerah laluan cable car Casey. So dia park their car there, diorang duduk. Dalam keadaan diorang duduk tu Casey, diorang fahamlah soal kekasih ni kan bergurau senda. Kita tak sebut apalah mereka yang buat, tapi sebagai orang yang dilanda asmara anak-anak muda, apabila kita tengah bercinta, bulan bintang itu seperti menjadi saksi kasih sayang mereka berdua. Tapi mereka kan belum muhrim Casey, dan paling membahaya Casey, apabila diorang belum muhrim, yang kena tersampuk ni Casey, sebab orang dah sambut fisabilillah, nak cari jalan nak nikah. Jadi iblis setan ni Casey tahu pasangannya yang berdua ni tengah nak menikah, lagi diorang kacau Casey. Kalau tak menikah diorang kacau tu teruk, kalau nak belum menikah kacau teruk, apa lagi yang nak menikah. Jadi apa nak bikin Casey? Bila diorang dalam keadaan dalam kereta, diorang dah berdoa tu, diorang balik, terjadi peristiwa tersampuk tu bukan di sana. Ini Pak Din cerita ni, lepas Pak Din feedback apa terjadi dengan yang terkena, siapa tak Casey? Bukan the guy, the so-called human being say what? Ladies first. So lady yang selalu kena Casey. Kan gentleman British kau cakap kalau bawa kereta, okay ladies first. Jadi wanita yang kena Casey. Bila dia balik rumah mak dia belum sampai. Dia tahu seorang kekasih apabila dia orang dah menyayang suami saya kan, dia hantar Casey kekasih dia bakal isteri ni balik rumah, dia hantar balik rumah saja, depan pintu rumah dia aja dia dah rebah Casey. Dia dah satu chronic case macam TKO, blood technical knockout. Suddenly dia terperanjat, belum buka pintu aja dia hantar rebah. Dan bila rebah aja, pingsan, tak sadar diri seperti apa tahu, nak katakan koma, tak koma. Sekali bila Pak Raja datang, dia telefon dia, tapi dia macam bergigil, koma. Dan bila mak dia cakap, kenapa ni? Katakan nama dia tu Wan Kenapa Wan? Orang kata, awak anak makcik ni. Dia cakap, tak tahu lah makcik, saya baru keluar dengan dia pergi jalan, pergi Mount Faber. Ya Allah, kenapa anak aku ni, apa jadi begini ni? Apa dah jadi ni? You know something, bila depan pintu, bila dia hantar orang yang dia sayang yang nak dia menikah ni, tak ada lagi 2 minggu, pingsan, knockout, dan turun, masuk. Apabila knockout, dia balik, dan dia perempuan tu terpaksa, perempuan ni dia tolong diusulkan, diangkat oleh abang perempuan dia dan kekasih dia, taruh dalam bilik, taruh dekat sofa. Dan apa terjadi Casey? Dia duduk, tapi dia dah start kepala dia goyang, dia dah start badan dia buka seperti orang silat, tapi bukan silat. Ini dipanggil apa tak Casey? Hysteria of the body language. Dalam buka sihir Casey, dalam orang yang tersampuk Casey, orang putih cakap body language, tapi the signs of sihir ni Casey, kadang-kadang dia tak masuk di mata, dia masuk dari gerak badan. Jadi bentuk badan dia tu menggoyang-goyangkan badan dia, menggoyangkan kepala dia. Apabila dia buka mata, dia look normal. Bila kekasih dia tanya, darling, orang kata, what happened to you? Dia cakap, aku tak kenal kau siapa kau. Dia menilai. Habis tu cakap, dia pekik, dia terus lari, dia nak terjun tingkap Casey. Dia pekik, lepas tu dia nampak mak dia
dia sedar sekejap. She come back to her sense. Dia kata, mak tolong aku, mak kenapa? Lepas tu dia balik jadi. Dia dah jadi apa tak kasi? Dr. Jekyll and Mr. Hyde, split personality pula. Jadi bila dia pasal mak ayah dia pegang dia kasi, tak nak lepaskan aku kasi, lepaskan aku, dia cakap. Dia pergi tujuan dia kasi, dia nak terjun. Dia cakap, aku tak nak terjun, aku tak nak hidup, tak ada ribut. Dia dah chronic mental illness because of the psychotic the problem. Jadi bila Pak Adin dia telefon, baik kita telefon Pak Adin, dia kata, Pak Adin ada chronic case anak saya sendiri, Pak Adin. Bila Pak Adin datang, apa terjadi kasi? Pak Adin dapat settle ni chronic case, tapi punca rupanya dia tersampuk kasi, yang ni Pak Adin cerita. What is the main cause of the thing yang perempuan ni kena? Pak Adin dapat settle, rupanya waktu dia berjodohan dekat kereta kasi, kalau boleh kasi, pasangan kalau kita nak berjodohan kasi, whatever it is kasi, janganlah mulut celupah. Lepas dia Pak Adin tanya, kau ada mulut celupah tak? Lepas dia dah feedback, dia dah baik, pada kau ada mulut celupah tak dalam kau berbual dekat tempat-tempat yang gelap? Pak Adin ada, Pak Adin. Saya dengan kekasih saya, kita cakap, darling, demi kasih kita yang sejati ni, kita don't care about the bloody devil kita tak takut kita rampuk apa saja demi asmara kita kat sini sayang. Waktu diorang nak bermanja, diorang cabar setan. Dia cakap apa tau? Devil, damn it, don't disturb my loving problem, okay? My loving affair, dia cakap. Saya cakap bahasa Inggeris, Pak Adin, tapi kita bergurau, kita kena tahu. Tapi rupanya diorang kau nak berasmara, nak bergurau senda tu, janganlah kau memperlihatkan benda-benda gaib. Dia cakap, nenek setan, bapak setan, jemalan tanah kat pokok ni pun aku tak takut lah. Orang kata kira-kira, don't care sayang, mari kita duduk manja-manja. Rupanya culuk-culuk serajak perahu boleh ditarik, serajak perkataan, benda gaib yang ada kisah. Terjadilah satu kronik, mulut kau celupah, akhirnya kau terkenalah sesuatu yang dimasuk oleh alam gaib yang tak suka, telah strike makwa kau, perempuan yang suara semangat lemah, yang kena kesian, the lebeng party, the girl, the wicked sex that get this hysteria. Tapi lepas tu Pak Adin settle. Jadi selamat Pak Adin cerita Wak Imah suami isteri, Wak Imah siapa kekasih, kalau bercinta, kalau berjodohan, walaupun untuk pergi satu tempat, janganlah komen tentang gambaran di luar tu. Jangan kritik, jangan komen, janganlah menghina, atau jangan celupah. Sudahlah, padahal aku tak takutlah keadaan di sini. Apa kaya apa aku takut ke benda-benda gaib ni semua? Jangan. Kalau orang Melayu cakap dulu apa pepatah Melayu, dengar pepatah nenek tua kita cakap betul. Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Just silent. Kalau nak berbual bermesra atau nak gini, cakap. Sebab benda-benda gaib ni kasi, jangan kata kita mencabar. Itu pasal paranormal, soul hunter, mereka kenapa apabila mereka mencari satu bagus paranormal soul hunter kasi, kenapa mereka susah nak tersampuk? Sebab rahsia mereka tu, mereka tak komen, mereka tak kritik apa mereka mencari hal-hal gaib. They just go normal and they just do their working and project. That's why they are safe, because they never talk, they never comment. Itu saja. Kalau kes loving couple yang nak nikah kena psychotic because of their comment, their unseen post, dapat disettlekan. Assalamualaikum ya kes. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara. Saya jumpa anda esok malam, dan banyak kisah saya ketengahkan pada malam ini, dan kisah-kisah yang diketengahkan oleh pendengar-pendengar di talian juga. Terima kasih Jadi itulah yang dikatakan oleh Obek tadi tentang loceng tu, gelang kaki lah, apa-apa jua yang berbentuk loceng lah. Kalau seperti wind chime pun boleh dikatakan macam loceng bunyinya. Ia adalah sesuatu alat yang mengundang kehadiran makhluk. Jeng jeng jeng. Jumpa pada esok malam.